ketika itu saya tak adalah rasa pressure apa, cuma saya rasa macam nak cuba sesuatu yang saya tak pernah buat, atau atas kata lain dia, saya ingin keluar dari comfort zone saya kan. Jadi saya cubalah benda yang saya tak pernah cuba langsung, iaitu inilah lakukan satu gimmick lah kan, yang kita plan lah daripada awal macam mana, bagaimana. Suka tak? Suka tak? Suka tak dengan gimmick tu? Because orang terkejut tu. Saya rasa penerimaan tu pun di luar jangkaan saya. Tapi Alhamdulillah, saya rasa bagaimana keras pun saya usaha, apa pun plan saya, semua Allah atur. Rezekinya, perjalanannya, semua tu adalah, saya rasa memang lagu Bila Nak Kahwin ni Allah susun satu-satu tu, dia jadi macam mudah kan, jalan-jalan dia tu. Jadi saya rasa saya bersyukur. Kalau tanya saya suka ke tidak, saya bersyukur dengan rezeki-rezeki yang datang kerana gimmick ini. Dan saya harap benda ni tidaklah orang kata keterlaluan. Saya risau juga sebab saya ni perempuan. Saya pun tak nak berlebih-lebihan.